Sebab kalau kita makan gaji, kita kerja office semuanya. And then kemudian malam kita nak kerja yang fizikal lagi. And then bila kita dah ada masa dengan anak? Tu soalan dia, betul tak? Bila ada masa dengan anak, bila ada masalah dengan isteri, itu yang kadang-kadang dia membawa kepada anak-anak terabai. Kadang-kadang isteri pun rasa terabai, isteri pun nak cek laki lain. Laki lain tu pula jenis mengganggu, kan? Tapi ayat manis cantik ni kat dia bangla ke apa-apa ke, dah timbul isu kecurangan pula dah. Padahal kita ni suami ni dah membanting tulang ni, dah bekerja bagi nak agak kan. 2-3 kerja sehari. Bukan nak kaya, tapi nak survive. Nak bayar duit rumah, duit kereta, duit itu, duit ini. Anak-anak sekolah bukan murah. Sekarang ni pas sekolah pun dah RM500 seorang, satu kepala. Betul. Cuba bayangkan 4 anak, tak RM2,000 kat situ je. Oi, mati. Mati, serius mati. Dia kerana itulah kita kena cari income lebih. Tapi nak cari income lebih, kita kalau boleh jangan income lebih itu menyebabkan kita lari masa dia keluarga. Biar kita ada masa dengan keluarga pula. Dan kalau boleh, biar income lebih itu orang kata apa, membantu kita untuk yelah, mungkin akan datang kita dah tak payah kerja dah, kita fokus pada bisnes tu je. Itu harapan kita lah kan, sebab at the end of the day, benda paling best di dunia ni lah bila kita dah boleh dapat income tapi kita tak payah mana-mana. Duduk rumah je kan. Ni lagi puati lah. Tapi tak apalah, kita mulakan lagu kita punya pembentangan. Saya cuba insyaAllah habiskan masa sejam je untuk selesaikan semua ni dengan bacaan umat kita Al-Fatihah. Al-Fatihah. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa malah amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi. Selamat pagi kepada semua diucapkan. Saya Papa Berry. Seorang pempengaruh social media, seorang pemain media sebenarnya. Sekarang saya dah letakkan diri saya sebagai pemain media lah, sebagai seorang political analyst dan juga pemain media. Dan juga saya merupakan seorang ahli perniagaan yang berkecimpung dalam perniagaan ini bersama-sama isteri saya Nurul Baiti kat bawah tu sejak tahun 2017 lagi. Sampailah sekarang Alhamdulillah konsisten hampir 10 tahun dan kami dah dapat boleh katakan hampir segalanya yang ditawarkan perniagaan ini secara asasnya insyaAllah. Ni apa ni? Okay. Alright. Zoom dia banyak sangat, dia update baru jadi kita macam pening kepala dah. Allah SWT Muhammad. Tak ada masalah. So kita pergi ke sini tuan-tuan sekalian. Saya terus nak share saja kepada anda semua tentang perniagaan yang kita buat pada ketika inilah. Okay. So right. So kalau nampak sebenarnya slide ni insyaAllah hidup makin keras, jom tambah pendapatan. Ni kisahnya. Asal bukan. Nampak. Nampak kan? Nampak. Tapi tuan soalan je, asal muka aku macam gelap gila? Ni Baiti lah, ni dia buat AI muka gelap. Tak baik betul. Okey, tak apa. Alright, so pada peringkat awal je tuan-tuan sekalian, saya juga bermula sebagai seorang yang nak mencari kejayaan lah kan. Saya tak habis belajar dulu sebab saya accident teruk masa saya kat U. Baiti pula dia habis belajar sebagai seorang chemical engineer. Tapi kami rasa yang kerja makan gaji bukan kami. So kami nak cari. Dan kami tahu kalau nak berjaya, kalau nak hebat, kalau nak dapat income banyak, kena berniaga. So kami buat macam perniagaan lah. Tahun 2006, saya buka cakui, and then buat cakui tiaw sebagainya. And then pada tahun 2013, saya dengan Baiti jumpa perniagaan bekam. Dan perniagaan bekam inilah yang memang betul-betul best. Sebab, yelah, kita duduk rumah je kan. Tapi masalahnya, kedua-dua perniagaan ini bergantung masa. Kalau tak buka kedai, tak dapatlah income. Kalau buka, dapatlah kan. Jadi kami nak fikir macam mana nak dapatkan satu perniagaan yang kami tak perlu buka kedai tiap-tiap hari, tapi kalau boleh income tu masuk tiap-tiap hari. Dan kalau boleh ada peluang untuk kami pergi ke skala dunia. Sebab kami tak konten dengan Malaysia. Kami kalau boleh nak pergi ke skala dunia. So pada hujung 2017, Baiti berjumpa dengan perniagaan Forever ini. Forever Living yang memang sangat-sangat luar biasa. Di mana income terkumpul kami, Alhamdulillah, sejak tahun 2017 sampai sekarang, sampai tahun 2025, 2026 masih berjalan kan. So income terkumpul keseluruhan yang kami dah dapat lebih kurang 1.06 juta ringgit. Ini bukan sales lah. Ini memang income. Alhamdulillah Allah bagi rezeki. Dan kami juga telah mencapai macam-macam kejayaan. Termasuklah sebagai juara penajaan untuk 3 kali. 2 kali untuk turut, sekali selang setahunnya. Kemudian kami dapat betul tabung kereta, kami dapat percutian, kami dapat dividen tahunan dan pelbagai lagi. Alhamdulillah. Dan baru ini pun kami ternobatkan sebagai top 10 Malaysia untuk sales di seluruh negara. Maknanya ada ramai-ramai dekat lebih juta orang Forever kat Malaysia ni, kami lah top 10. Memang sangat-sangat luar biasa. Alhamdulillah Allah bagi rezeki. Baik. So,
kami juga Alhamdulillah membantu ramai orang untuk mencapai kejayaan masing-masing, dapat income masing-masing. Pelbagai latar belakang lah, termasuklah Makcik Ihsan ni seorang pesara, dan macam Nik Nadira seorang suri bertuah. Ramai lagi yang kami telah bantu untuk mencapai kejayaan dalam perniagaan masing-masing, termasuklah mendapat percutian dan sebagainya, terutamanya ketika COVID-19 ini, tuan-tuan dan puan sekalian. Jadi nak cerita tentang bisnes ni mesti ada dah agak, oi ini macam MLM je? Ya betul, ini memang bukan macam lagi dah. Memang syarikat multi-level marketing. Allah, saya tak sukalah direct selling Papa Berry. Benda ni semua tipu. Dia macam ni, saya faham. Kadang-kadang kita rasa macam trauma dengan direct selling, dengan multi-level ni kan sebab banyak terkena. Macam contohnya kan, Cajang pun adalah 2-3 kali terkena, tapi nasib tak teruk. Ada seorang tu terkena lagi teruk, sampai dekat RM30,000 dihiben untuk satu perniagaan binary yang berselindung di sebalik nama MLM. Jadi sebenarnya MLM ni boleh buat duit. Kalau MLM ni tak boleh buat duit, saya takkan berada kat sini dan saya bukan orang pertama di perniagaan ni tau. Even saya bukan orang ke-10 pun. Saya dekat Forever ialah orang yang ke-506,000 sebenarnya yang dah buat Forever dekat Malaysia. Sebab kami punya nombor Ali 509 509,000. So maknanya kami bukan orang pertama. Kami dah ada 1.5 juta lagi sebelum kami yang dapat perniagaan Forever ini, tetapi kami dapat income 5 angka, Alhamdulillah, dapat kejayaan, dapat percutian dan sebagainya, sebab kita kena kaji 3 ini dahulu dalam perniagaan multi-level mana-mana. Even dalam mana-mana perniagaan pun, 3 benda ini kita kena kaji betul-betul, barulah kita buat keputusan. Syarikat, produk, pelaburan pemasaran, 3-3 kena okey. Kalau salah satu tak okey, then anda kena gerak jauh-jauh lah. Baik, secara ringkas nak kenalkan tentang syarikat Forever ini. Syarikat Forever ini berakar umbi di Amerika Syarikat sejak tahun 1978. Ya, saya tahu bila semua US sekarang tengah trauma sebab sekarang US dengan Israel duk serang Iran kan. Tapi baru-baru ini pun masyarakat USA jutaan orang berarak untuk minta Trump turun. Dia orang tak nak Trump, dia orang tak nak perang. Maknanya sekarang ini dekat Amerika Syarikat yang bangang ni pemimpin dia orang je. Tetapi yang boboh ini, yang buat bisnes dan sebagainya, dia orang tak heran pun semua ni. Nak pula Forever, saya ada rezeki untuk bertanyakan dengan CEO dia iaitu Greg Moran. Saya tanya tentang pendirian Forever dalam isu antarabangsa. Dia kata dia tak boleh berpihak. Sebab apa? Sebab dia buka cawangan dekat 170 buah negara di seluruh dunia. Dan ada negara itu termasuk negara Arab, negara Eropah, kita, ramai lagi. Jadi macam mana dia nak buat satu pendirian yang akan sokong satu pihak dan tak sokong pihak lain? Dia tak boleh. Jadi dia kena bersifat apolitical. Itu Forever. That's why lah sejak saya join Forever ni kan, saya tak pernah nampak pun lah. Macam contohnya bulan 11 kan, Pride Month kan. Bulan geng-geng lembu gila bodoh tajak kan. Tak nampak pun dia letak gambar pelangi kat belakang tu, tak ada. Memang tak ada. Alright. And then kemudiannya syarikat juga macam saya sebutkan tadi. Nampak? Ya. Ada sedikit ni. Saya kena ambil tu. Okey, jadi Alhamdulillah. Sorry. Ada sedikit gangguan bunyi. Okey, so syarikat ini dah bertapak sejak tahun 1978 dekat US dan telah bertapak di 170 negara, melahirkan ribuan jutawan lah dalam perniagaan ini. Ramai dekat Malaysia pun sebenarnya. Saya akan tunjukkan sebentar nanti. And then syarikat ini kaya. Yang ini penting. Sebab biasanya orang nak janji founder produk sebab dia nak kaya. Tetapi syarikat ini diasaskan oleh orang yang memang dah kaya. Pada tahun 1978, Rex Mon ini merupakan jutawan hartanah. Dan dia buat perniagaan Forever ini kerana apa? Kerana dia nak buka satu peluang bisnes yang mudah orang buat sebab pada tahun 78 tu memang tengah kegawatan isu hartanah dekat US masa tu ketika itu kan. So dia buat perniagaan Forever ini. Saya pernah tanya dengan Greg juga apa matlamat bapak dia masa boleh buat. Dia kata bapak dia bagi peluang je. Sebab bapak dia kata ramai orang kawan-kawan dia tengah sengket time tu, tapi masa tu dia tak tahu nak buat apa. Nak bagi duit tak boleh. Kan? Kalau bagi semua duit kau orang mati. So dia buat perniagaan Forever so that semua orang boleh berjaya dan boleh dapat duit daripada perniagaan ini. Dan of course modal berbayar dia $20 juta dan aset dia lebih $4 bilion. Ini penting supaya kita tahu syarikat ini ada duit. Sebab setengah-setengah syarikat dia tak ada cash flow. Tengok-tengok bila syarikat tu problem sales dia dah masak, bungkus, ikat tepian. So kita tak nak macam tu. Dan syarikat ni juga private company. Dia tak tersenarai kat bursa. Ya, saya tahu ada orang katanya, kalau syarikat tak senarai ni bukan syarikat tersengket kan? Bukan syarikat kecil ke? Biasa syarikat besar-besar akan tersenarai kat bursa. So takkan Forever punya besar kata 170 negara tapi tak senarai? Saya akan beritahu kenapa sebentar nanti. Dan juga yang paling penting, jualan Forever memang mengukuh. Especially masa COVID. Masa COVID gila-gila tuan-tuan sekalian. Orang lain tutup kedai semua, kita orang thriving, tak ingat dunia. Income tertinggi time tu
Boleh katakan masa COVID itulah kita orang betul-betul buat duit. Nak cerita dia betapa bisnes ini memang kalih masalah ekonomi dunia secara asasnya, dan insyaAllah untuk perang Iran, Amerika Syarikat, Israel ini pun kita yakin sangat-sangat yang kita akan kalis krisis ini juga, mudah-mudahan. Dan menyebut tentang itu, kita ada appearance yang cukup besar dekat negara-negara Arab. Bahkan kita juga boleh katakan satu-satunya MLM daripada luar yang buka cawangan rasmi dekat Saudi. Sebab apa? Sebab Saudi memang reject MLM. Boleh check lah dekat Google. Ada tak? Contohlah kan, saya just sebut nama lah. Amway Arab Saudi. Yang rasmi bukan pengedar yang rasmi. Contohnya Hi.O Arab Saudi ke apa-apa ke. Contohnya Saint Arab Saudi. Ada ke tak? Memang tak ada. Sebab apa? Arab Saudi punya syarat MLM memang ketat gila. Tetapi Forever lah satu-satunya yang boleh buka cawangan rasmi dekat Saudi sehingga ke hari ini. Alright. Itu berkenaan, dan sebelum saya lupa, mereka juga pernah buka cawangan dekat Palestin, dekat Nablus. Cuma kawasan ini dah ditutup sebab ialah isu yang terlampau teruk kat sana kan. Jadi Forever dia tak nak tanggung risiko sebagainya, so dia tutup dekat Nablus itu. But mereka pernah buka dekat Palestin. Baik. So, cerita pasal syarikat dah selesai, nak cerita pasal produk. Produk ialah core. Ada orang kata, kita nak buat perniagaan yang tak payah jual produk, tak payah cari orang. Yang ini saya cakap terus terang, kalau jumpa lagi jauh-jauh. Sebab tidak akan ada mana-mana perniagaan dekat dunia ini yang tak payah jual produk, yang tak payah cari orang. Memang tak ada. Kalau kata ada, tu bohong besar lah tu. So sekarang ni produk Forever ini, kenapa produk Forever? Nombor satunya, produk Forever inilah produk-produk yang secara asasnya memang orang terpaksa beli. Orang nak kena beli sebab apa? Mereka nak kekal sihat, mereka nak cantik, mereka nak atasi penyakit. Dan juga produk kita bukan produk keras. Produk kita ialah produk yang memang permintaan dia sampailah bila-bila. Selagi orang itu bernyawa lah saya cerita. Sebab kata mentor saya Siti Rafidah, selagi orang itu ada usus dengan salur darah, dia akan nak produk-produk Forever ini secara asasnya. Dan of course produk kita juga makan sunnah. Contohnya aloe vera dan as-sabir disebutkan dalam hadis Abu Daud. Kemudian kita ada madu, kita ada minyak ikan, kita ada minyak zaitun, minta maaf. So inilah dia produk-produk sunnah yang kita gunakan, walaupun syarikat ni syarikat kafir secara asasnya. Dan juga produk-produk kita ini head to toe. Head to toe tu maksudnya apa? Daripada hujung rambut sampai hujung kaki, semua peringkat umur dan jantina, dan juga tak kisahlah anda ini macam mana keadaan sekalipun, memang produk ini sesuai untuk anda, walaupun bayi yang baru nak makan bersolid. Dan of course kita juga merupakan peluar dan juga penanam yang paling besar untuk aloe vera dekat seluruh dunia. Kita ada 3 ladang, tuan-tuan sekalian, dekat Dominican Republic, dekat Texas dan juga dekat Mexico, di mana saiz ketiga-tiga ladang ini lebih kurang 2 kali ganda saiz Singapura, di mana aloe vera yang kita tanam ialah Aloe barbadensis Miller. Aloe yang terbaik di seluruh alam semesta lah, kira tahu apa? Dia punya jenis yang terbaik, baka yang terbaik. Dan juga kita juga, tuan-tuan sekalian, merupakan pengeluar produk berasaskan lebah, madu, polen, propolis dengan jelly yang terbesar. Kita monopoli pengeluaran je. Sebab kita ada 2 gurun. Dekat Arizona satu, dekat Sepanyol satu, di mana kedua gurun ini tempat kita bela lebah-lebah untuk kita ambilkan madu dia, kita proses menjadi madu gurun, kita proseskan menjadi royal jelly, jadi propolis dan juga bipolen. Di mana ini buktikan yang kita ini memang pengeluar produk berasaskan lebah secara majoriti dan secara pukal. Tempat lain dia mungkin ada madu ataupun polen saja, ataupun madu dengan royal jelly saja. Tak, kita empat ada, tuan-tuan sekalian. Termasuklah propolis yang sebenarnya cukup susah nak cari. Dan kemudian kita, yang paling penting sekali saya beritahu, kenapa Forever, kita ini memang memiliki sendiri ladang-ladang, dia punya kilang, dia punya makmal, dia punya R&D, even logistik pun. Daripada US nak pergi ke kita sebagai contohnya, mereka punya sendiri, tuan-tuan sekalian, dia orang tak catat. Cuma kalau sampai ke Malaysia, nak buat delivery, dia pakai DHL lah kan. Tapi nak beritahunya, dekat US itu, everything dia punya. Makan keliling. Oleh kerana itulah segala benda dikontrol oleh Forever. Tidak ada sebarang masalah. Kok, alamak nanti stok habis lah. Alamak kualiti tak cantik. Sebab everything Forever control, tuan sekalian. Dan semuanya ada hak cipta yang berpattern. Dan of course, kita juga ada pelbagai anugerah antarabangsa. Sebagai contohnya kan, kita ada beberapa anugerah seperti Allah SWT, macam kita dapat anugerah world record untuk produk kita, dan juga produk kita diiktiraf sebagai produk yang halal oleh Ivanka Amerika Syarikat dan juga kosher, serta dapat pengiktirafan International Aloe Science Council.
secara dasarnya tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Saya kena stop sekejap saya punya share ni sebab saya rasa saya terlupa something. Ya, aku terlupa yang ni. Sebab kejap lagi saya nak tunjukkan kepada anda tentang video-video. Sekejap. Sekejap Okey, nampak balik kan? Sebab saya nak sharekan tentang video-video berkenaan dengan produk kita sebenarnya merupakan produk yang boleh demo tuan-tuan sekalian. Satu kelebihan produk Forever ialah produk ini kita boleh demo. Papa Berry, demo produk ni macam tak apa-apa. Baru hari raya yang keempat, kalau tak salah saya kan hari keempat ke kelima, saya lupa. Saya nampak dekat Selamat Pagi Malaysia, siap ada orang tu buat demo produk live dekat Selamat Pagi Malaysia. Nampak? Bermaksud demo produk ini merupakan satu cara yang paling mudah untuk kita beritahu dekat prospektif customer kita betapa produk ini macam ni secara prinsipalnya cara dia bekerja. Dan kerana itulah produk-produk Forever ini sangat-sangat bagus. Kerana apa? Kerana kita boleh demo produk ini di depan customer kita. Sebab kadang-kadang kita nak cerita macam mana dia bergerak pun susah, tak nampak. So senang aku lukis je. Kita tunjuk demo, cara macam ni lah produk-produk kita bekerja secara asasnya dalam badan kita. Dan dua produk utama kita iaitu Aloe Vera Gel Betul Kuning ini dan juga Forever Omega 3 Plus iaitu minyak ikan kita ni kan. Kedua-dua ini merupakan produk best seller kita, memang boleh demo dan mereka ini memang pasangan yang match in heaven. Sebab apa? Sebab Aloe Vera Gel fokus kepada masalah pemakanan kita, usus kita, perut kita. 90% penyakit kita datang situ dan 10% lagi berkenaan dengan saluran darah, kolesterol sebagainya diuruskan oleh Forever Omega 3 Plus. Saya tunjukkan anda demo Aloe Vera Gel dulu, tuan-tuan dan puan-puan. Sekarang, saya nak tunjukkan demo Aloe Vera Gel. Seperti yang kita tahu, 80% penyakit datang daripada usus yang kotor. Air putih ini macam badan kita. Bila kita makan ayam cucuk, perasa, pewarna, pengawet, processed food, frozen food, semua itu adalah toksin dalam badan kita macam betadine ini. Kita makan roti canai, teh tarik, mi goreng, 20 tahun, 30 tahun. Tapi badan kita masih tahan lagi. Sebab masih muda. Dan Allah memang bagi kita antibody semua jadi. Sebab itu, makan macam-macam tak jadi apa-apa. Tetapi, bila kita semakin tua, antibody kita semakin lemah. Manakala toksin dalam badan kita semakin bertambah. So, ini contoh toksin dalam badan kita pada umur 40, 50, 60 tahun. Sampailah satu hari Allah keluarkan penyakit kanser, diabetes, stroke, buah pinggang dan macam-macam lagi. Ini mie segera. Dia macam usus kita. Dia menyerap air dan menyerap khasiat. Bila badan kita tak ada toksin, usus kita bersih macam ni. Tapi, bila usus kita mulai kotor, banyak toksin, usus kita akan menyerap semua toksin dan akhirnya tersumbat. Bila tersumbat, anda makan apa-apa pun tak guna sebab usus tak boleh menyerap lagi dan sebab itulah kita tak cukup khasiat dan kita jatuh sakit. Lepas tu, orang kata usus boleh cuci dengan air banyak. Tengok ni. Air sebenarnya tak boleh cuci usus yang kotor. So, sekarang kita guna Aloe Vera Gel. Aloe Vera Gel satu-satunya tumbuhan yang Allah cipta yang boleh cuci usus. Kita tuang sikit dan kita cuci usus kita dengan Aloe Vera Gel. Tengok tindak balasnya. Semua toksin hilang dan ia akan keluar ikut pembuangan. Dan Aloe Vera Gel akan buat perlindungan di atas usus kita. So, bila kita makan balik toksin, ia tak akan mudah menyerap sebab dia dah ada protection. Dalam Aloe Vera Gel ada lebih 200 nutrien. So, ujian ini nak buktikan kehadiran nutrien dalam Aloe Vera Gel yang menjadi sumber elektrolit bagi badan kita. So, nampak tak? Bila kita minum air putih, mentol tak menyala. Tapi, bila kita minum Aloe Vera Gel, mentol menyala secerah-cerahnya. Inilah yang membuatkan badan kita bertenaga bila minum Aloe Vera Gel. So, bila badan kita bersih, barulah kita terhindar daripada penyakit 3 serangkai, iaitu darah tinggi, kecemasan manis, kolesterol tinggi, kanser, stroke dan sebagainya. Jom kita minum Aloe Vera Gel sekarang juga. Itu produk Aloe Vera Gel demo dia, tuan-tuan sekalian. Dan satu benda yang saya ceritakan sini, let's say lah kalau anda tak pernah minum Aloe Vera Gel Betul Kuning ni kan, anda akan mungkin mengalami salah satu dari 4 rasa ini, sama ada masam, payau, pahit ataupun masin. Dan setiap rasa ini membawa konotasi berbeza apa yang tengah berlaku dalam badan anda. Masam cerita dia apa, payau cerita dia apa, pahit cerita dia apa, masin apa cerita dia kan. Yang ini anda kena minum dulu dan anda beritahu dekat orang yang bagi anda minum Aloe Vera Gel ini, kalau Kak Baiti lah, nanti dia akan ceritakan masam sebab apa, masin sebab apa, payau sebab apa, pahit sebab apa. InsyaAllah. Dia ada cerita dia, tuan-tuan sekalian. Baik. Selain daripada produk Aloe Vera Gel, macam saya sebutkan tadi, produk Omega 3 Plus kita, minyak ikan kita campur dengan minyak zaitun. Nampak? Saya cakap dia minyak zaitun kan? Produk kita minyak ikan campur minyak zaitun, boleh juga kita berdemo. Dan yang ini bagus untuk membantu membersihkan saudara kita daripada benda-benda yang tidak sepatutnya. Namely seperti kolesterol jahat. Tuntun.
Assalamualaikum. Okey, saya nak tunjukkan bagaimana kolesterol ataupun lemak dalam saudara kita boleh dihancurkan dengan minyak ikan. Okey, di sini kita ada 2 gelas yang diibaratkan seperti saudara kita. Air panas ni pula, ini ibarat macam darah kita. Okey, styrofoam ini kita boleh anggap ibarat macam kita punya kolesterol yang telah tersumbat dalam saudara kita, yang datang daripada pemakanan kita sehari-hari, iaitu makanan bergoreng, berlemak, berminyak. Okey, kemudian saya nak uji 2 minyak ikan yang biasa kita pakai, iaitu BioLife dan juga Forever Living Omega 3. Okey, kita pakai BioLife dulu ya. Okey, saya pecahkan minyak ikan ini dan titiskan dalam styrofoam menunjukkan bahawa kita sudah makan minyak ikan dan dia akan masuk dalam saudara kita dan bertemu dengan kolesterol kita. Okey, betul juga ujian satu lagi kita menggunakan Forever Living Omega 3 Plus yang mana saiznya lebih kecil. Okey, kita titiskan minyak ikan Omega 3 dalam gelas menunjukkan bahawa kita sudah makan dan minyak ikan itu akan bertemu dengan kolesterol yang berada dalam saudara kita. Okey, kemudian kita boleh tengok tindak balas yang berlaku ke atas styrofoam yang berada dalam kedua-dua gelas ini. Okey, kita lihat styrofoam yang berada dalam gelas yang menggunakan Omega 3 Plus daripada Forever Living kecut ya. Styrofoam tu kecut dan lisut. Ini menunjukkan kolesterol musnah bila kita amalkan Omega 3 Plus. Manakala yang satu lagi ini tak berlaku apa-apa perubahan. Selamat beramal dan belilah Omega 3 Plus daripada Forever Living. So, itu berkenaan dengan produk Omega 3 Plus kita, tuan-tuan sekalian, yang diasaskan oleh Dr. John Dyerberg, seorang pemenang hadiah Nobel untuk kajian Omega. Dan juga produk ini, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, saya cakap terus terang, satu-satunya yang saya jumpa yang menggabungkan minyak ikan dan juga minyak zaitun. Kebanyakan dekat luar sana, dekat farmasi ke apa-apa ke, with all due respect to them, kebanyakannya menggabungkan sama ada minyak ikan dengan minyak garlic. Ataupun mungkinlah ada sekali ada soda. Tetapi tak ada yang saya jumpa gabungkan minyak ikan dengan minyak zaitun. Formulasi dia sangat-sangat hebat, tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Dan of course, testimoni-testimoni yang kita dapat pun memang banyak sekali. Termasuklah nenek tuterua di dunia ini kan yang pernah diinterview cakap mereka minum aloe vera gel. Kucing pun dapat manfaatnya. Jadi kalau ada haiwan peliharaan, nak dia hidup lama, nak sihat, bagi minum aloe vera gel. Dan juga macam kita ni lah, macam laki ni ada masalah sopak. Yang ini kaki customer saya nama Kak Yunisma. Dia ni ada kecil manis, terpijak pokok karat, gangren, and kemudian doktor terpotong. Maka produk Forever luka bercantum balik, Alhamdulillah. Ataupun Abang Zaid Lasmawi, seorang yang dahulunya comel, tetapi selepas jual Forever, 12 kilo berat dia turun, tuan-tuan sekalian. Ataupun Cik Ramlah, yang ada masalah saraf motor, nak solat biasa tak boleh jalan susah. Bila minum produk-produk Forever, Alhamdulillah, solat macam biasa, boleh bergerak, boleh berjalan macam biasa. Tuan-tuan dan puan sekalian. Memang banyak testimoni je. So, sekarang saya cerita tentang kita punya pelan pemasaran, tuan-tuan dan puan-puan. Sebab apa-apa pun saya tahu anda datang ke sini, saya nak tahu macam mana Forever ini boleh buat duit. Baik. Ada orang okay, tak apa. So sekarang ini tuan-tuan sekalian, dekat Forever, pelan pemasaran dia 4 ciri. Yang pertama simple. Simple ni maksudnya lah kita senang buat. Tak ada orang tengah, tak ada sistem pelik-pelik, tak ada benda pening-pening dan juga of course tak payah nak maintain MOQ semua, tak payah. Yang keduanya duplicable. Setiap orang dekat Forever bermula dengan tempat yang sama. Bayar RM10 semua hidup ataupun jadi VIP and kemudian dia terus buat sampailah ke hari ini. Tak ada siapa yang ada RM20,000 dapat pangkat tertinggi, tak ada. Setiap orang bermula tempat yang sama dan kita akan duplicate apa yang kita pernah belajar kepada orang itu juga, kepada anda insyaAllah. And then profitable. Kita memang diiktiraf payout bonus tertinggi dekat dunia. Yang ni anda boleh Google lah, nampak? Anda boleh Google, cari highest MLM apa tu payout company kan, highest MLM company payout. Dia akan kata nombor satu ialah Forever Living, tuan-tuan sekalian. Dan of course, pengagihan income adalah secara adil dan of course kita ada 11 cabang income dan juga bonus yang khusus untuk anda, tuan-tuan sekalian, serta seronok. Fun. Seronok tak seronok lah, tuan-tuan. Kita ni basically ni bercuti dekat 2-3 kali setahun, good kan? Free of charge. Kemudian kita tak ada nak stress, tak, macam saya sebutkan tadi, tak ada nak maintain lah, tak ada nak kena buka kaki banyak-banyak yang bagi hidup semua, nak kena jaga sendiri, pening. So dekat Forever, fun, sangat-sangat seronok. Anda just fokus untuk membangunkan bisnes anda sahaja. Ada 3 konsep perniagaan Forever ini yang berbeza dengan syarikat-syarikat di luar sana, tuan-tuan sekalian, dari segi marketing plan. Okey, nombor satunya, dia tak ada konsep orang tengah. Tadi saya ceritakan yang Forever ini pegang everything. Kilang, ladang semua dipegang. Macam syarikat di luar sana, sebagai contoh kan, biasanya dia akan ambil produk dia pihak ketiga. Kita panggil dia kilang OEM. Kan? And then kemudian kita ni pula, syarikat ini, dia akan pump, chop nama dia. So macam produk dia. Pada produk orang lain,
kilang lain tapi dia ambil guna contohnya nama dia, chop nama dia. Kemudian orang tengah ini pula syarikat A.Y ke C.Y ke apa-apa ke, dia akan lantik ejen, orang macam kita yang akan tolong pasarkan produk dia, dan more often than not oleh kerana banyak sangat layer, harga pergi ke pelanggan mahal gila. Dan yang keduanya, keuntung kita pun jadi sikit sebab apa? Kena sharing dengan orang syarikat orang tengah ni. Kalau tidak, kita kalau boleh nak dapatkan stok daripada kilang terus, betul tak? Macam orang belanja Niaga Toto lah, Narita kan, yang tempat tidur tu. Kalau boleh lah, kita kalau boleh nakkan Narita itu, ambil dari kilang dekat Nantiwat. Tak naklah ambil daripada GM Kelang, tak naklah ambil daripada Pakistan mana-mana. Kita nak daripada kilang. Sebab kita nak dapatkan harga kilang, so that bila kita jual dengan harga Malaysia, harga kita akan dapat margin banyak. So, itulah forever. Oleh kerana ladang, kilang semua dia punya, maka everything dia pegang, kita dah bypass orang tengah ni. Kita berurusan direct dengan kilang, senang cerita. So, that's why untung kita lebih banyak, double keuntungan kita, dan harga produk kita pergi ke pelanggan pun tidak semahal kalau kita gunakan syarikat khidmat orang tengah ini. Lebih berpatutan dan lebih berkualiti, lebih berbaloi sebenarnya. So, anda pilihlah sebenarnya anda nak kongsi untung orang lain ataupun anda nak untung seorang-seorang sebab ambil produk dari kilang. Tepuk dada, tanya poket anda, insyaAllah. Ciri yang kedua, yang ni penting. Saya kena cerita benda ini sebab apa tahu? Sebab benda ini yang banyak buat orang tercuduk dengan MLM, iaitu system point. Bagi anda yang pernah buat MLM mana-mana, mesti anda akan jumpa, PV lah, BV lah, SV lah, UV lah. Mesti akan jumpa benda ini. Ini biasa. Dekat mana-mana syarikat MLM, dia biasanya akan letakkan keuntungan siap-siap. So, setiap point yang dibagi itu, itulah duit kita. Contoh macam syarikat ABC ni kan. Dia punya harga jual produk dia, customer dia beli semua kena bagi debuk, downline kita beli, lebih kurang dekat RM2,000. So, biasanya, untuk PV ini, syarikat akan tetapkan dalam 40 ke 60% daripada harga jual produk. Dan bila kita tanyakan kepada leader kita, macam mana syarikat kira benda ni? Macam mana syarikat kalau barang ni harga 100, macam mana pula company tetapkan PV dia 40? Apa jawapan dia? Syarikat dah tetapkan awal-awal, kita ikut saja, kita buat saja. Tak payah tanya benda yang kita tak tahu. Nampak? Yang itu syubhat tuan-tuan. Gharar nama dia tersembunyi. Kita tak nampak. Sedangkan perniagaan ni perniagaan kita. Kita patut tahu. Kenapa barang ni harga 100, tapi kau bagi aku duit di 40? Mana boleh macam tu kan? Kalau barang ni harga 100, persen aku datang 100 lah patutnya. Kalau kau bagi aku 10%, 10% dekat 100, bukan 10% 40. Lagi 60 tu pergi mana? Rugilah aku. Nampak? So macam ni contohnya kan. Harga barang dia RM2,000. Harga jual semua sekali lah kan. And then katalah 40% tu PV. Dan katalah syarikat tu bagi 10%. So 10% ini diambil daripada 800. Bukan dari 2,000. Bermaksud income kita cuma RM80 je tuan-tuan sekalian. Saya nak tanya anda, balai ke tak balai jual barang dekat 2,000, bermandikan air peluh, air mata, semua everything, tengok-tengok dapat RM80 je. Memang tak baloi. And then kemudian, contoh forever. Ni forever Katalah, harga jual barang itu lebih kurang RM2,000. Sama macam atas ni. Dah semua kita punya downline kita beli sampai RM2,000. Forever tak ada system point. Bermaksud kalau forever cap bagi kita 10% pun, 10% ini datangnya daripada harga jual. Bukan daripada point, bukan juga daripada harga customer dia beli kalau diskaun dia. Contohnya kalau customer tu beli barang dengan diskaun 30% daripada RM1,700. Bukan. Tetapi 10% ini dari harga jual. Bermaksud income kita daripada sales RM2,000 ni ialah sebanyak RM200. So saya nak tanya anda lah, anda nak pilih dapat RM200 ke ataupun dapat RM80? Tetapi tuan-tuan, forever dia bukan bagi bonus overriding 10%. Forever bagi bonus overriding paling kecil pun 25%. Bermaksud kalau anda ada satu team, downline anda beli barang harga RM2,000 total. Tak kira beli apa pun. Total RM2,000 harga jual. Anda akan dapat overriding 25%. That means income anda ialah RM500 masuk dalam bank. Ini cerita real tuan-tuan. Ini tak ada syarat tambahan. Dia beli RM2,000, 25% anda punya, RM500 masuk poket dah. So saya nak tanya anda, pernah tak anda jumpa mana-mana company yang bagi keuntungan sampai suku daripada harga jual kepada anda? Memang tak ada tuan-tuan. Tak akan jumpa syarikat yang bermurah hati bagi keuntungan suku kepada anda. Dan saya sebut tadi, ini bonus overriding paling kecil. Yang paling tinggi 43% bonus saya sekarang. Bayangkan kalau customer tu beli RM2,000 punya barang, income saya daripada diorang ini ialah RM860 masuk dalam bank. Dekat RM1,000 daripada ini saja tuan-tuan sekalian.
Sebab itu saya katakan, Forever ini cukup senang buat duit sebenarnya. Very straightforward. Daripada anda bermula, bila anda ada downline, dia beli barang contohnya kan. Bonus itu Forever bayar kepada anda berdasarkan kepada berapakah overriding anda. 35, 33, 38, 43. Antara 4 tu. Tengok pangkat anda. Paling kecil 25, paling tinggi 43. So memang sangat baloi sebenarnya tuan-tuan sekalian. Ini jujur saya cakap. Tu kisah dia. Baik, itu yang kedua. Konsep ketiga tuan-tuan dan sekalian ialah konsep ini kita tak ada sistem yang pelik-pelik. Ada dua sistem yang pelik yang menyebabkan kita terciduk dekat mana-mana MLM. Yang pertama yang ini. Yang ini famous di kalangan syarikat MLM tradisional. Kadang-kadang orang kata ini konsep matahari lah, bulan mengambang, tak tahulah kan. Contoh, kita ini dekat pangkat kedua tertinggi. Kita nak naik pangkat tertinggi dan kita nak dapatkan royalty bonus daripada tim kita. Syaratnya ialah kita kena buka 5 kaki ini dan kelima-limanya kena hidup serta melepasi syarat. So kita pun berbagai gila buat kerja. Tengok-tengok daripada 5 ini, 4 hidup. 4 melepasi syarat. 1 tak hidup. Apa jadi? Anda punya sales 20 juta per bulan tu tuan-tuan dan puan-puan. Anda tetap tak akan dapat naik pangkat yang tertinggi. Anda tetap tak akan dapat royalty bonus. Maka apa yang berlaku? Biasanya kita kat sini akan buat apa? Akan top up kaki yang tak hidup ni. Tetapi top up kaki tak hidup ni bukan senang dan bukannya murah. Satu syarikat MLM, tak nak sebut nama dia, untuk top up satu kaki yang tak hidup ini memerlukan belanja RM720,000. Dah macam nak beli kondo tuan-tuan dan puan. Kondo murah lagi masalahnya. So apa yang berlaku? Kita buat loan. Bila kita buat loan, income kita banyak mana pun habis duit bayar loan sahaja tuan-tuan sekalian, tak dapat menikmati duit tersebut. Kerana itulah ramai yang terciduk dengan perniagaan seperti ini. Bila mereka naik pangkat, banyak sangat syarat yang pelik-pelik, banyak sangat syarat yang memeningkan kepala, sampai mereka sudahnya tersangkut dekat pangkat yang rendah-rendah. Mereka tak boleh nak naik. Saya antaranya tuan-tuan sekalian, tersangkut dekat satu pangkat, tak mampu nak pergi atas lagi dah. Sebab apa? Kaki tak hidup belaka. Nampak? Ataupun yang ini, ni banyak. Bang, tak payah buka banyak kaki bang. Buka 2 kaki cukup. Kiri kanan. Kita manusia 2 kaki je. Tak payah matahari, bulan mengambang, tak payah. Okey. Buka kaki kiri, buka kaki kanan. Abang pastikan 2-2 kaki ini yuran kemasukan yang sama. Kalau belah kanan dia ambil package RM10,000, belah kiri pun ambil package RM10,000 juga. So abang akan dapat overriding 30% daripada RM10,000 campur RM10,000. 30% daripada RM20,000, abang dapat RM6,000 bang. Kita dengar pun dapat RM6,000. Puas hati. Kita buatlah kan. Tengok-tengok dapat pairing cantik. Belah kanan dia masuk yang RM10,000. Belah kiri dia masuk apa? Dia masuk yang RM1,000 saja yang paling sikit. So orang tu kata, okey bang, abang kena punya bonus ni akan kira RM1,000 campur RM1,000, dapatlah 15%. Kita kata macam mana? Belah kanan aku RM1,000, belah kiri aku RM1,000, patut aku dapat daripada RM11,000 lah kan? Mana pergi lagi RM9,000 tu? Penat-penat aku ajar dia kan? Aku nak ajak dia join. Lagi RM9,000 flushing. Ini yang selalu laku tuan-tuan sekalian. Biasanya syarikat macam ni, ini syarikat terus terang memang jarang ada produk yang banyak. Kadang-kadang 1-2 produk je. Kadang-kadang jual susu, kadang-kadang jual produk-produk yang pelik-pelik kan. Tapi tak banyak range produk. Dia cuma ada 1-2 produk saja. Tapi sembang dapat juta-juta. Dari mana datang duit tu? Takkan jual satu produk je akan dapat duit banyak. Contoh kedai runcit, dia ada 3 produk je. Macam mana dia untung? Jawapannya ialah duit yang kita dapat tu tuan-tuan ialah hasil daripada yuran keahlian downline-downline masuk bawah tu. Ini yang kita namakan money game. Inilah skim Ponzi. Duit kemasukan ahli bawah naik ke atas dapatkan kita. Maknanya kita ini sebenarnya bukan dapat duit daripada penjualan produk, tetapi daripada yuran keahlian orang lain. Dan bila yuran keahlian tu dah dried up, tak ada orang lagi nak masuk sebagainya, atau yang masuk tu semua masuk modal minimum. Sekarang ni kan semua tak ada duit sangat, masuk modal minimum je. Yang ke atas sakit tuan-tuan sekalian. Dan bila makin besar piramid itu, makin besarlah masalah untuk bagi duit orang ke atas. So sudahnya berjadi, syarikat-syarikat macam ni biasanya tahan 3 ke 5 tahun je. Mungkin lebih sikit lah, ada 6 tahun 7 tahun. Tapi biasanya 3 ke 5 tahun. Tapi kat Forever ni beza. Saya bagi 2 contoh mudah. Contoh pertama saya sendiri dengan Baiti. Kami naik manager pada November 2019. Income kami pada ketika itu RM20 lagi nak ke RM10,000. Pangkat tertinggi Forever ialah manager. Jadi saya ceritakan benda sikit-sikit. Saya dan Baiti naik pangkat manager itu tuan-tuan sekalian dalam keadaan downline kami itu langsung tak ada yang buat bisnes macam kami.
Semuanya pengguna. Semuanya beli pun produk setakat 2-3 botol seorang sebagainya. Cuma kami ada ramai downline. Tetapi semuanya pengguna. Bukannya tak seorang pun buat bisnes. Fighter pertama kami hanya muncul pada Mac 2020. 5 bulan selepas kami naik manager. Maknanya dia nak buat forever hanya selepas kita manager. Kurang ajar. Tapi masalahnya janji buatlah kan. Cumanya ceritanya, kami naik jadi manager dengan RM20 lagi income kami nak RM10,000 dalam keadaan kami tak ada fighter pun bawah tu. Ini cerita real. Cerita yang memang menjadi legenda dekat Forever Living Malaysia sampai hari ini. Yang pertama. Yang keduanya, ni contoh. Katalah kita ambil Acajang lah contoh kan. Acajang ke Pak Yop lah Pak Yop. Kena Pak Yop. Okay. Pak Yop sign up katalah dekat 50 orang. Dia sign up tempat kerja dia semua 50 orang dia sign up. Tapi daripada 50 orang tu, katalah Encik Ismail saja yang nak buat bisnes betul-betul. Lagi 49 orang tu tak nak buat. Nak beli produk, ada yang senyap, ada yang blog, ada apa-apa tak kisahlah kan. Yang Encik Ismail saja seorang yang nak ikut Pak Yop ke mana-mana. Tak apa Yop, aku ikut kau sama mana-mana sebab aku nak buat bisnes macam kau. Kita sahabat sejati. BFF. Okey, buat sama-sama. Bila Ismail ini naik manager, Pak Yop tetap akan dapat royalty bonus. Daripada Encik Ismail ini, generasi pertama dapat 6% daripada group sale dia. Katalah Encik Ismail ni ada downline lain, nama Syah. Pun sama juga, Syah ni naik manager. Tetap juga Encik Ayub tadi, Pak Ayub tadi, akan dapat daripada Mael 6%, dapat daripada Syah ini 3%. Dan katalah si Syah ni pula ada downline nama dia Acajang. Kan? Acajang ni pun naik manager juga. So, sama juga Pak Ayub akan dapat daripada Mael 6%, akan dapat daripada Syah 3% dan juga dapat daripada Acajang 2%. Satu kaki bayar penuh. Walaupun yang lain-lain semua tak hidup. Kalaulah 2 kaki, katalah Pak Ayub ni ada 2 kaki direct yang macam tu. Bagi Encik Mael dan juga Nurul Baiti. Dapatlah 6%, 6%. 3 kaki, 6%, 6%, 6%. Tak kisah. 1 kaki capai, terus dapat royalty bonus 3 generasi ke bawah kalau mereka naik manager. Tak payah nak tunggu semua kaki ni hidup lah, nak tunggu semua kaki lepas syarat lah. Tak ada. Nak ceritanya Forever ini punya senang dapat duit, 1 kaki bayar penuh. Tuan-tuan dan sekalian. Tak ada nak pairing, tak ada nak matching, tak ada nak maintain, tak ada nak apa. Kerja kita fokus kepada group sales sahaja dan besarkan tim kita insyaAllah. So, nak naik manager, nak naik Forever macam mana? Macam mana tangga pangkat dia? Mula-mula kita akan daftar sebagai ahli biasa dulu, bayar RM90 semua hidup, tuan-tuan sekalian. And then kemudian kita akan naik ke Assistant Supervisor. Assistant Supervisor ini ialah ataupun pangkat lagi satu VIP. Di mana syarat untuk naik Assistant Supervisor ialah mengumpulkan penjualan atau pembelian berjumlah RM2,000 lebih kurang dalam tempoh 2 bulan. Bulan ini campur bulan depan, campur-campur 2,000, naik pangkat. Kalau tak lepas, bulan yang kedua tu akan jadi bulan pertama, carry forward. Okey. Kemudian nak naik ke Supervisor. Pangkat yang kedua dalam Forever. Kita kumpulkan group sale kita keseluruhan, kita dengan tim-tim kita ke bawah ni, sebanyak RM10,000 dalam bulan itu. Capai RM10,000, terus naik Supervisor. Sebagai contoh, katalah Encik Mael. Hari ini, Encik Mael masuk Forever, katalah pada hari ini, katakan 29 akhir bulan. Masuk Forever. And then kemudian, Allah bagi rezeki, by 31 Mac, dapat RM10,000 group sale. Baru masuk 2 bulan ni kan? Baru masuk 2 hari ni. Tapi 31 Mac, dapat group sale RM10,000, terus Supervisor. Cerita banyak tak ada. Skip terus Assistant Supervisor. Terus jadi Supervisor. Sebab Forever dia tak kira macam mana langkau, yang penting group sale kau capai. Tu je. And then kemudiannya Assistant Manager. Yang ni pangkat ketiga. Kedua tertinggi lah kan. Syarat dia ialah mengumpulkan group sale sebanyak RM60,000. Group kita dengan tim kita dalam tempoh 2 bulan. Bulan ini RM35,000, bulan depan RM25,000 sebagai contohnya. Atau bulan ni RM20,000, bulan depan RM40,000. Tak kisah. Yang penting terkumpul 2 bulan RM60,000. Tak cukup. Apa sahaja yang kita capai pada bulan yang kedua itu akan di-carry forward sebagai bulan pertama untuk bulan berikutnya. Faham macam tu kiranya. Dan juga untuk jadi manager pangkat tertinggi, ada 2 cara. Cara pertama ialah kumpulkan group sale sebanyak RM120,000 dalam tempoh 2 bulan. Ataupun kumpulkan group sale sebanyak RM150,000 kita dengan tim kita dalam tempoh 4 bulan. Bulan ini, campur 4 bulan, RM150,000 settle. Ataupun katalah RM150,000 tu dicapai pada bulan ketiga. Bulan ketiga itulah kita di manager. Tak payah tunggu 4 bulan. Tu kisah dia tuan-tuan dan sekalian.
Dan untuk diskaun produk, sebagai ahli biasa, RM90 itu, diskaun produk anda dapat 5% je lah. Tetapi sebagai assistant supervisor, pangkat yang pertama, diskaun produk anda sebanyak 30%. And then kemudiannya sebagai supervisor, diskaun produk anda ialah 38%. Sebagai assistant manager, diskaun produk anda ialah 43%. Dan sebagai manager macam saya, macam Baiti, diskaun produk kami ialah 48%. Bermaksud, kalau produk itu harga RM100, harga kami cuma RM52 saja, tuan-tuan sekalian. Maknanya, ini ialah sales yang tiap-tiap hari 24 jam. Dia bukan macam Sogo. Sogo dengan Tunggu Raya pun dapat sale. Alright. Dan macam ni, menunjukkan bahawa group sale kita lah yang akan menentukan bonus kita sebenarnya. Bukan kita seorang, bukan kita dengan direct online, tetapi seluruh group ini dikombinkan dan dari situlah kita akan dapat group sale. Of course, adalah pecahan-pecahan dia. Tetapi nak faham konsep dia lah, bonus kita berdasarkan pada group sale kita. Lagi besar group kita, lagi besar bonus kita, tuan-tuan sekalian, juga tanpa syarat yang pelik-pelik. Alright. Ada 3 benda lah sebenarnya yang saya ceritakan anda. Lagi satu yang membezakan kita dengan syarikat lain yang sebenarnya memang betul-betul orang terkejut. Yang pertamanya, pangkat kita tak berbalik. Sebagai contoh, katalah Pak Yop. Pak Yop join Forever. Buat jadi manager, katakan. Tengok-tengok Pak Yop berhenti buat Forever kejap. Pak Yop pergi khurush lah, contoh kan. 3 bulan pergi dekat Pakistan khurush untuk buat kerja tabligh. Contoh kan. 3 bulan tak sentuh Forever. Langsung tak buat apa pun. And then kemudian Pak Yop balik ke Malaysia. Pak Yop kata, oh aku nak buat balik Forever lah kan. Buat balik, Pak Yop akan sambung sebagai manager. Bukannya jadi ahli biasa balik ataupun assistant supervisor balik. Dalam ayat mudahnya, contoh macam Zaid Amidi lah. Dia kan kes dia di NAA. So maksudnya bila nanti mahkamah nak putuskan, okey kita nak sambung balik bicara Zahid ni, dia akan dibicarakan balik pada ketika dia tengah bela diri. Bukan pengurusan kes balik dah. Dia kena sambung pada saat dia berhenti. Itu contoh dia. And then kemudiannya, lagi satu, dia juga Forever ini dia tak ada pintasan. Contoh terbaik, katalah lagi sekali, Syah dengan Encik Ismail. Syah ialah orang kata apa, upline kepada Encik Ismail. Syah ni hebatlah, alhamdulillah. Tetapi Encik Ismail lagi power. Encik Ismail lagi laju. Income lagi cepat naik. Kebanyakan MLM dekat luar sana, bila downline kita power, dia pula akan melompat jadi kita punya upline. Dia pintas kita. Nampak? Ini lah kadang-kadang tak puas hati. Macam mana aku yang bawa dia masuk, aku ajar dia dari kecil tak kerti benda kan. Tengok-tengok bila dia berjaya, syarikat letak dia ke atas aku. Berlakulah pintasan. Ada berlaku tau. Ada berlaku depan mata saya pun sebenarnya. Munyalah bengang tak ingat dunia kan. Sampai dia fed up tak nak buat dah syarikat tu. Forever tak ada. Forever konsep mudah. Encik Syah mungkin seorang ibu yang melahirkan anak bernama Ismail. Ismail ni hebat. Cik Syah ni mungkinlah. Kalau ikutkan contohnya mungkin kerja kerajaan je lah kan. Mungkin kerja kerani biasa kerajaan. Tapi anak doktor. Hebat gila. Walaupun anak tu doktor ke, rocket scientist ke apa-apa ke, dia tetap anak kita sampai bila-bila. Cuma anak kita tu lagi kaya daripada kita. Itulah Forever Living, tuan-tuan sekalian. Nak kena faham. Dan juga Forever juga tidak akan hukum anda kalau anda dapat downline yang tak power di peringkat pertama. Sebab kadang-kadang risau juga, alamak kalau downline aku tak hidup, downline aku macam downline kau. Downline kau power. Tak. Forever akan kira dari mana downline yang paling power dalam senarai ke bawah ini sebagai jenis pertama kita. Contoh, kalau downline kita yang pertama ni tak hidup. Tapi dia downline pun tak hidup juga. Pun downline juga tak hidup juga cicit kita kan. Dan downline ke bawah itu barulah hidup, tuan-tuan sekalian. Dari sinilah Forever akan kira kita punya first generation. Ini semuanya first gen kita. Forever akan kira first gen kita sehinggalah ke downline kita yang benar-benar hidup. Dia tak hukum kita kalau kita tak akan dapat anak yang tak dengar kata. Boleh faham Right. So, berkenaan dengan marketing plan Forever, of course macam saya berkata tadi, kita ada 11 cabang bonus dan juga insentif dekat Forever, termasuklah dapat barang, termasuklah dapat alo point, termasuklah dapat income, termasuklah dapat percutian, termasuklah dapat tamu kereta dan macam-macam lagi. Jadi di sini saya nak beritahu anda tentang insentif-insentif yang Forever sediakan untuk kita semua. Tapi sebelum itu, tuan-tuan sekalian, inilah antara yang ni tolong jangan screenshot Jangan screenshot, jangan tayang dekat social media, mati aku. So yang ini ialah income kami ketika COVID-19. Tadi saya sebutkan, masa kat Forever tu, masa COVID lah kita buat income gila-gila, ini buktinya. Dan saya bukan yang terpower dah hal ni. Ada ramai lagi kat atas sana dekat Forever yang buat income lagi gila ketika musim COVID. Sampai income dekat RM90,000 sebulan pun ada, tuan-tuan sekalian. Sangat luar biasa.
Masa COVID inilah kita pulun. Sebab apa tahu? Kedai lain semua tutup. Orang tak boleh kerja sebagainya. Time itulah orang pulun buat forever, tuan-tuan sekalian. Memang sangat-sangat dahsyat. Nak beritahunya, memang kita ini buat business forever, memang krisis ekonomi secara dasarnya. Nah, sekarang saya nak ceritakan tentang insentif-insentif yang ada dekat forever yang insya-Allah bakal anda kecapi selepas ini. Abaikan gambar ini. Sebab gambar ini lagi 5 saat lepas gambar ni ditangkap, baik TCP lagi dia kena langgar dengan tram ni. Baik. Yang pertama ialah tabung kereta. Yang ini kita namakan sebagai forever to drive. Bezanya tabung kereta itu dengan tempat lain dia akan bagi selambak. Nah, tabung kereta kau 50,000 kau beli kereta. Forever tak. Forever dia akan bagi dalam bentuk pecahan setiap bulan selama 3 tahun. Level paling kecil dia akan bagi RM1,500 setiap bulan selama 3 tahun. Level kedua dia akan bagi RM2,250 tiap bulan selama 3 tahun. Dan level ketiga, level tertinggi RM3,000 setiap bulan selama 3 tahun. So kerana itulah ramai orang gunakan duit ini sebagai ansuran bulanan kereta mereka. Mereka beli kereta, katalah kereta mereka tu bulanan RM1,400, mereka gunakan RM1,500 ini untuk ansuran bulanan mereka. So cover lah. Tak payah bayar extra. Dan let's say lah kalau anda tak nak beli kereta, Papa beri saya tak nak beli kereta lah, kereta saya dah banyak. Tak ada masalah. Forever bagi cash. Pada kau lah nak buat apa pun kan. Dia masukkan akaun bank kita, dia akan kira siap-siap. Nah, kau nak guna duit apa tak kisah. Sebab downline saya, Ustaz Aziz, dia tak gunakan duit untuk beli kereta. Tetapi dia gunakan untuk repair rumah mak dia. Tapi macam kami, macam downline kami lain, macam Ustaz Nan, kami beli kereta lah. Ataupun dah banyak sangat kereta, gunakan duit itu untuk belikan van jenazah. Infak, tijaratan lan tabur. Dapat income, dapat pahala, dapat amal jariah menuju ke syurga insya-Allah. Yang pertama. Yang keduanya percutian. Percutian ini memang bukan kaleng-kaleng tuan-tuan sekalian. Forever menyediakan 2 insentif percutian yang mewah untuk kaki travel. Lagi satu ada, tapi lagi satu nak kena confirm balik semua. So sekarang ini ada 2 percutian utama. Yang pertama ialah Eagle Managing Retreat. Percutian mewah bernilai RM50,000 untuk anda dan pasangan pergi ke tempat-tempat eksotik yang memang anda ada duit pun anda mungkin tak pergi. Contohnya macam pergi Cancun, Mexico, ataupun Costa Navarino dekat Greece, ataupun naik kapal cruise orientasi 3 negara dan sebagainya kan. Dan insya-Allah pada tahun ini mereka akan pergi ke Sun City, Afrika Selatan insya-Allah, di mana anda akan dapat segala percuma. Tiket, hotel, training, everything percuma. Tuan-tuan dan sekalian, makan pun percuma. Yang keduanya, kita ada insentif Global Rally. Percutian di mana mengumpulkan seluruh orang-orang forever di satu dunia, di satu tempat insya-Allah tuan-tuan dan sekalian, di mana kita akan meraihkan orang yang akan dapat dividen tahunan dan kita juga akan dapat bersilaturahim bersama-sama dengan orang forever di serata dunia. Sepatutnya tahun ini buatkan Dubai. Tetapi kita semua tahu dekat rantau Asia Barat sekarang ini memang tengah bergolak, tengah perang sana sini. Even UAE pun tak terselamat sebab apa? Sebab ada tembakan tentang Amerika Syarikat kan. Jadi untuk tahun ini Global Rally ditangguhkan dan digantikan dengan Forever World Tour di 3 tempat. Salah satu tempatnya ialah di Kuala Lumpur ini sendiri. InsyaAllah pada 22 hari bulan April nanti. 22 bulan April akan berlangsung Forever World Tour dekat Allah selamat dekat Kuala Lumpur. Dan Forever Tour juga akan pergi ke Afrika Selatan insyaAllah. Jadi untuk yang World Tour KL ini nanti sebenarnya terbuka semua. Nanti kita akan beritahulah tentang macam mana cara nak pergi dan sebagainya kan. Sebab memang event ni sangat-sangat best tuan-tuan sekalian. Sebab yelah, bayangkan anda dapat kumpulkan seluruh ahli forever dari serata dunia, duduk kat satu tempat, masing-masing kepala sama. Oi, luar biasa, memang best. Memang sangat-sangat best tuan-tuan sekalian. Tetapi ada satu insentif yang menjadi rebutan dan juga menjadi impian semua ahli-ahli forever. Iaitulah insentif forever bonus tahunan tabung dunia. Okey, lupa nak cerita pasal Global Rally tu, kalau anda dapat pergi cutiannya, forever bukan sekadar bagi tiket flight free, hotel free sebagainya, tetapi akan bagi duit poket juga tuan-tuan dan sekalian. Cuma untuk Forever Tour ni tak ada duit poket sebab dia bukan Global Rally kan. Tapi ini insentif yang memang menjadi rebutan dan juga impian semua ahli forever, iaitu insentif bonus tahunan tabung dunia. Ingat tak dari saya cakap yang forever ni syarikat private. Kalau syarikat tu syarikat public listed, keuntungan global dia, mereka akan agih-agihkan kepada pemegang-pemegang saham. Dan kadang-kadang ada je pemegang saham yang tak pernah minum setitik pun aloe vera. Kita buat kerja bagi orang gila, diorang yang tak pernah minum setitik aloe vera pula dapat duit daripada kita. Jadi forever kata, no. Duit kita, 3% dividen keuntungan kita itu, kita akan agih-agihkan kepada seluruh ahli forever yang melepasi kelayakan.
Maknanya duit itu tak bagi ke orang lain, duit itu akan bagi ke kita ikut level kelayakan kita, tuan-tuan sekalian. Itulah yang kita gelarkan sebagai Chairman Bonus Manager. Ini contohnya. Sebenarnya tuan-tuan dan puan-puan, tiap-tiap tahun tahu sebenarnya Forever akan bagi champion bonus ni. Saya suka ambil video 2017 dekat UAE ni, dekat Dubai, sebab dia raw, dia rare dan dia tidak ada macam editing yang pelik-pelik ke apa-apa ke, sebab nak menunjukkan raw emotion ketika orang-orang Malaysia ni, semua Malaysia ni. Macam ni yang pakai spek ni nama dia Nur Fadila Ghani ataupun Ina Kecil saya panggil. Ada seorang tadi tu yang tengah macam bergembira melompat-lompat tu nama dia Siti Rafidah. Itu mentor saya, upline yang agak direct dengan saya jugalah kan. Jadi nak tunjukkannya sebenarnya, okey, anda nampak dekat nombor-nombor tadi, 14,000, itu semua dolar dan itu ialah dividen tahunan mereka. Income bulanan lain cerita. Forever to Drive lain cerita. Apa-apa income-income lain ke group sale ke apa-apa ke lain cerita. Yang tadi tu yang 14,000 dolar lah, 9,000 dolar lah, 20,000 dolar lah, itu ialah dividen tahunan mereka. Forever bagi. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Tu cerita dia. Dan saya juga dengan Baiti pernah dapat benda itu. Bismillahirrahmanirrahim. Kita tengok kat CBM. Kat CBM kat Baiti dengan Burberry. 7,500 dolar. Inilah video tahun 2022. Masa itu saya dengan Baiti patutnya kita pergi ke Abu Dhabi untuk meraihkan dan diraikan. Tetapi masa itu mak saya tak sihat. Jadi kami mengambil keputusan tu tak nak pergi dan Forever bagi kami pampasan RM15,000 sebab kami tak dapat pergi, tuan-tuan dan puan. Kami tak dapat pergi melancong, Forever bagi pampasan, tak ingat dunia. Dan kami pada malam itu mendapat lebih kurang $7,600, convert duit pada ketika itu lebih kurang dalam RM31,000. Masuk dalam akaun bank kami pada keesokan harinya, tuan-tuan dan puan sekalian. So maknanya satu malam kami dapat lebih kurang dalam RM46,000. So itu duit sekelepuk RM40,000 masuk poket kita. Apa yang anda bakal buat kalau dapat duit sekelepuk RM40,000 itu, tuan-tuan dan sekalian? Macam contohnya kan ada setengah-setengah orang dia mungkin nak bayar hutang, ada setengah-setengah orang mungkin dia nak beli rumah ke apa-apa contohnya kan. Sekejap, kena bergerak lah kau. Macam contohnya, itu cerita kami. Macam contoh ini, Hamizah Hamdan, seorang bekas engineer dekat sebuah syarikat barangan elektronik terkemuka di dunia. Dia dulu income dia RM70,000 setahun. Tetapi sekarang ini dekat Forever income dia RM70,000 sebulan. Income terkumpul dia sejak lebih kurang dekat 8 tahun buat Forever ialah lebih kurang dekat RM3 juta. Kak Lela Nizwani, dulu duduk KL, lepas suami dia meninggal dia dapat duduk Kedah, balik kampung. Dan dia sekarang ini tuan sekalian, dulu dia ni merupakan asnaf, penerima zakat. Sekarang dialah pembayar zakat, income terkumpul dia lebih kurang dekat RM2 juta. Coach Lin, Ezalin Siddiq, mentor saya, upline direct saya. Dulu yang pensyarah, berhenti kerja sebab nak berniaga, tetapi kerugian yang sangat teruk sampai satu tahap berhutang keling pinggang, nak bagi minum anak, nak bagi anak minum susu pun gunakan tepung bancuhan kek, tuan-tuan sekalian. Tetapi selepas 6 tahun pertama buat Forever, income terkumpul dia lebih kurang dekat RM1.8 juta dan cek beliau pernah dapat juga cek beliau ni lebih kurang dalam $70,000 kuasanya. $70,000 tak salah saya dia kan. Cek cek tahunan dividen beliau $70,000. Memang tak ingat dunia, tuan-tuan sekalian. Memang sangat-sangat best. Okay. Ataupun contoh let's say kalau anda kata anda part time. Oh, Papa Beri saya tak paksakan. Macam mana saya nak buat tapi saya part time. Dua-dua ini masih lagi bekerja sekarang. Masih lagi merupakan kaki tangan kerajaan. Pegawai tinggi pula tu. Tetapi kedua dia buat Forever setiap part time dan income mereka lebat. Contoh macam Munirah. Still dapat kumpul 4 tahun pertama. Income dia terkumpul lebih kurang dekat RM3,000. Ataupun macam Shimah. Nur Hashimah Idris ni kan. Dia dulu pada tahun 2020 mula-mula join Forever income RM70,000. Tahun 2021 melompat RM100,000 lebih jadi RM182,000 terkumpul setahun itu, tuan-tuan sekalian.
masih part time sampai ke hari ini. Dan insyaAllah kita akan ajar macam mana anda nak bagi ke masa untuk buat forever secara part time. Ataupun contohnya macam kedua-dua insight ni, adik-beradik otai berusia 60 tahun lebih masing-masing, dapat dividen tahunan forever. Apa mereka buat? Mereka beli tanah, mereka buat rumah sendiri, cash, tak payah nak hutang-hutang dah. Bayangkan duduk dekat rumah tak payah bayar bulanan. Memang heaven tuan-tuan sekalian. Ataupun contohnya macam Siti Rafidah, saya sebut pasal dia kan, guru kafah tersakiti. Dulunya memang sengket gila sampai pergi ke Johor daripada Pontian, naik kancil yang bila-bila masa saja boleh patah darsyaf. Tetapi selepas buat forever dekat 11 tahun 12 tahun ini, income terkumpul beliau yang ni tak update. Yang update terkumpul dia dekat 5 juta ringgit tuan-tuan sekalian. Yang ini apalah cek, apalah percutian, semua dah sapu dah. Kalau anda pergi Pontian nampak Mustang kuning ni, dia lah, tak ada orang lain. And then kemudiannya Nur Fadil Ghani. Ni tadi yang pakai spek tu kan. Dia ni memang pemalu. Belajar takat SPM saja, and then dia pernah meniaga burger. Itu saja. Suami dia merupakan tentera. Kan, sampai sekarang masih berkhidmat. Tetapi income dia 1 tahun 1 juta tuan-tuan sekalian. Setahun 1 juta. Zakat dia saja lebih RM100,000. Dan dia juga tak tahu kenapa badan kecil tapi lebih Mustang, enjin 5.0. Entah macam mana kau bayar, aku tak tahulah macam ni kan. Tapi memang income dia setahun 1 juta tuan-tuan sekalian. Pemalu gila. Nak dengar bercakap punya payah. Tetapi dia dua insan, dua wanita bersih ini tuan-tuan sekalian. Tapi kalau anda dapat 1 juta setahun, anda macam, dapat 1 juta setahun, tak boleh brain lah. Macam mana dapat 1 juta setahun? Dan macam mana kalau dia macam ni? Malaysia! Mana gambar? Gambar tak ada ke? Tak ada video lah pula. Malaysia! Malaysia boleh! Amazing MCs yesterday. Thank you so much. We really appreciate it. That was an incredible training and you guys guided us right through it and we really appreciate all you do. These guys are awesome. We love them. They're great leaders in Malaysia. Are you ready? Let's roll it. Oh. Show me the money. Yeah. $634,000 tuan-tuan sekalian, atau dikonvertkan duit kita bersemak lebih kurang 2.6 juta ringgit. 3 kali masuk dan akaun. Sebab apa? Akaun kita maksimum boleh masuk 1 juta saja. Ataupun bersamaan dengan lebih kurang RM7,000 sehari. Anda bayangkan kalau anda dapat 7,000 tiap-tiap hari tuan-tuan. Apa anda buat? Dan inilah Sifu. 2.7 juta masuk dalam satu malam saja dalam akaun dia tuan-tuan sekalian. Dan ini tak termasuk income bulanan, tak termasuk foreign photo drive, tak termasuk kalau dia ada bawa berjalan runcit, tak termasuk income-income lain. Inilah dividen tahunan dia sahaja. Dan Sifu bukan setakat ini baru dapat, memang dia dapat tiap-tiap kali. Setiap tahun sejak mana-mana dia join forever, memang dia dah dapat secara asasnya daripada 2013 sampailah ke tahun 2022, jumlah terkumpul dia dah rasa lebih, hampirlah sebenarnya lebih kurang dekat $5 juta. Ini dividen tahunan sahaja. Cerita lain tak ada. Tetapi Papa Berry, dia Cina memang power lah kan, mestilah dia nak buat forever tu gila-gila, dia tak tolong orang lain pun. Tidak. Forever sini, Sifu ni tuan-tuan sekalian, kalau anda kenal dia, dia seorang yang sangat committed untuk bantu downline dia Melayu, Cina, India untuk buat gila-gila kat forever. Matlamat dia ialah dia nak melahirkan 100 orang penerima dividen tahunan itu di seluruh negara kita bawah tim dia. Sebab itulah walaupun sekarang dia multi-billionaire, dia masih aktif gila-gila untuk membantu turun padang bagi mengajarkan kita tentang macam mana forever. Bayangkan, saya dengan Sifu dan satu dulu. Pendidikan tu lah, aku lupa terus dah. Ya. Yelah, dah sudah tu keluarkanlah. Aku lupa lah. Masa rumah tangga jangan buat keluar. sorry, gurau. Okey, contohnya kan macam saya dengan Sifu serta ramai lagi kami para NDM, para jutawan, kami memang bersama dengan Sifu dan satu grup mastermind tau. Dan kami menyusun jadual ini. Jadual-jadual kelas dan sebagainya kami susun setiap bulan tanpa gagal. Dan Sifu juga menulis buku-buku hebat berkenaan dengan level tentang forever tanpa gagal. Sebab Sifu ini merupakan seorang pemegang PhD dalam bidang kajian berkenaan dengan multi-level marketing. Dan oleh kerana itulah beliau wujudkan satu sistem yang dinamakan sebagai sistem 9333. Siap ada mind map lagi tuan-tuan sekalian. Sebab itulah kadang-kadang dekat luar sana, kita buat syarikat macam mana sekalipun, belum tentu berjaya sebenarnya. Bukan nak kata syarikat tak bagus, tak. Tapi sistem tak ada. Dengan Sifu bukan sekadar kita ada marketing plan yang cantik dekat forever, tetapi kita juga ada sistem yang memudahkan kita untuk faham dan buat perniagaan forever ini tanpa pening kepala. Dan kalau itu tak cukup tuan-tuan sekalian, Sifu sebenarnya dah melatih
Ramai sebenarnya jutawan-jutawan dekat Forever. Nampak? Ini nama dia $1 million mentor. Jutawan-jutawan Forever yang memang terhasil dengan perniagaan ini. Bukan kita import jutawan lain, tak. Memang mereka ini jutawan dengan perniagaan ini. Kenapa jutawan? Aset mereka total melebihi jutaan ringgit. Tuan-tuan dan bos sekalian. Dan mereka ini sentiasa bersedia untuk bantu kita dalam perniagaan Forever ini untuk bagi kelas. Sebagai contoh, InsyaAllah pada bulan April nanti, 11 April, kami akan adakan satu kickstart ataupun satu program kelas offline dekat IYC Bandar Tun Razak, di mana kami lebih kurang dekat 12 orang speaker. Mereka ini semua, termasuk Sifu sendiri dan saya sendiri, kami akan berikan talk, berikan pengajaran, berikan ilmu tentang bisnes ini secara asasnya. Memang kami bagi daripada pukul 9 pagi sampailah ke 9 petang, kami akan bersama-sama dengan anda one whole day. Berhenti tu solat dan makan je untuk kita cerita secara direct berkaitan bisnes ini. Dan anda jangan terkejut tau. Kalau anda datang IYC, berkemungkinan besar yang tukang susun kerusi ialah jutawan-jutawan ini. Yang tukang sambut kehadiran anda, yang isikan kedatangan anda ialah jutawan-jutawan ini. Yang tukang kutip sampah pun mungkin jutawan-jutawan ini. Kerana mereka ini memang bukan jutawan yang memang lepak, VIP, tunjuk belagak, tak ada. Saya berani kata, silap-silap anda tak sedar yang anda sebenarnya duduk di sebelah seorang jutawan. Ni jujur saya cakap. Pengalaman saya dekat Forever, mereka ini semua cukup baik dengan saya, cukup rapat dengan saya. Bahkan kami sama-sama buat segala benda. Segala benda kita untuk sapu, pasang wiring, pasang sound system, semua kita buat sendiri. Tak ada panggil orang luar, tuan-tuan sekalian. Luar biasa betul. Dan, of course, tuan-tuan dan puan-puan, kita juga nak cerita lepas ni tentang macam mana jadi keahlian. Okey. Macam mana nak jadi ahli Forever? Macam saya sebutkan tadi, nak jadi ahli biasa, gaji RM90 kan? And kemudiannya dari VIP, kena buat group sale sebanyak RM20 tiba 2 bulan. Ada package diskaun, tuan-tuan sekalian, untuk adik-adik Forever, untuk anda pada malam ini. Iaitulah, anda boleh memiliki salah satu daripada 3 set ini dengan harga RM1,600 lebih, jimat RM500, tuan-tuan sekalian, daripada harga sepatutnya, anda terus jadi assistant supervisor ataupun VIP dekat Forever. Dapat diskaun 30%. Dan kemudian untung pukal 60%. Anda dah boleh mendaftarkan keahlian dari 170 negara. Lesen berniaga anda dekat 170 negara. Dan kemudian anda akan dapat income aktif dan juga pasif. Serta yang ini anda tak perlu beli tiap-tiap bulan. Sekali saja semua hidup. Selebihnya anda belilah untuk kegunaan diri anda sendiri. Anda nak pakai buat gigi sendiri ke apa-apa ke, pandai-pandai anda. Tetapi untuk jadi VIP, sekali saja mana-mana set ini anda pilih salah satu, RM1,600 lebih kurang, anda akan jadi VIP di Forever Living dengan diskaun RM500. Bermaksud anda belanjakan RM1,600 untuk package bernilai RM2,147. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Alamak Papa Biri, saya tak ada duit sangat ni. Macam mana kan nak join? Takkan saya tak boleh jadi VIP ke apa-apa ke? Boleh, tak masalah. Anda boleh join sebagai ahli biasa, bayar RM10 semua hidup pun sama juga sekali sahaja, dan anda akan dapat satu botol aloe vera gel botol kuning ini secara percuma. Di situ saja anda dah untung dekat RM27. Cumanya sebagai ahli biasa, diskaun produk anda cuma 5% dan anda cuma boleh menjual sahaja. Anda belum boleh daftar ahli. Anggaplah ini macam anda punya lesen L. Anda belum boleh bawa kereta, bawa awet lagi, tak boleh. So yang ini lesen L anda cuma dapat untung runcit, dan dari itulah anda rolling untuk dapatkan group sale ataupun jualan atau pembelian anda sebanyak RM2,147 dalam tempoh 2 bulan. Untuk anda jadi VIP, sama juga dapat diskaun 30%, untuk bukan 60%, dapat aloe vera gel dengan harga murah, dan of course boleh daftar di satu dunia. Tetapi kalau anda tanya saya, insyaAllah kalau anda berkemampuan dan anda ada lebihan, anda terus jadi VIP ini, tuan-tuan sekalian. Jimat RM500 terus boleh bergerak on the spot, dan anda terus ada stok dekat tangan. Kurang-kurang kalau orang tanya anda, kau buat Forever ke Yop? Aku nak produk boleh? Ada aku ada produk. Nak cerita apa sekarang? Kau nak produk apa? Aku ada produk macam-macam. So senang. Produk ada dekat tangan, boleh terus sembang time tu juga, tuan-tuan sekalian. Satu kunci itu perniagaan macam ni. Kena sentiasa pastikan kita ada produk. Tak semua stok banyak. Tetapi at least kena ada produk yang core, so that kalau orang tanya saya, orang tanya kita, terus boleh bagi on the spot. Nanti kalau tangguh, contohnya kan, Yop, aku nak produk ini boleh? Alamak, produk aku tak ada lah. Boleh tak lusa-lusa? Aku lusa lah. Lusa kita produk jumpa dia. Alamak Yop, sorry lah Yop. Aku ni, duit hari tu kena belanja lah. Kucing ku beranak. Nampak?
Benda dia tengah semangat, time-time tu juga bagi. Jangan dia tengah semangat, lagi 3 hari baru bagi. Memang tak semangat lah masalahnya. Betul tak? Tu kisah dia. Baik. Dan of course, bila anda buat forever, kami takkan biarkan anda. Kami akan didik anda, akan ajar anda everything, termasuklah meroket menggunakan application dan juga sistem automation. Sebagai contoh, kita ada Forever to You ni kan. Yang inilah ibarat Shopee Lazada bagi kita. Produk-produk kita beli kat sini, forever tolong uruskan. Tu yang kita kata. Tak payah tanam simpan stok pun. Tapi kalau kita ada stok kat tangan, pun tak apa. Bagi stok kita dulu, and then kita key in, kita hantar ke diri kita balik, ganti balik produknya. Orang tu sonok dapat awal, kita pun sonok sebab nanti akan dapat gantian. Tapi kita akan ajar lah macam dia gunakan website kita sebagainya. Of course, automation. Kita akan ajar macam mana untuk melakukan marketing menggunakan social media, TikTok dan sebagainya. Dan of course, kita akan juga ajar untuk gunakan application Wajom ini untuk automation WhatsApp. Macam-macam lagi lah. Banyak lagi benda yang kita akan ajar tuan-tuan sekalian along the way. Kita bukan sekadar ajar anda untuk demo Olive Rajal je. Kita akan ajar macam-macam yang anda boleh gunakan untuk bisnes ini insyaAllah. Dan of course, macam saya sebutkan, kita ada banyak kelas. Saya dan Baiti merupakan antara speaker yang terkemuka dekat Forever Living Malaysia. Baiti terkenal sebagai speaker bagi produk kerana memang kepakaran dia adalah produk. Dia adalah antara pakar produk terkemuka di Malaysia. So kalau anda join bawah Baiti sekarang ini, anda beruntung sangat-sangat. Sebab apa tahu? Sebab dia memang champion produk dekat Malaysia. Even untuk kickstart yang akan datang ni, dia akan bercerita pasal produk. Dia bagi jadi speaker tau. Baiti akan jadi speaker pada hari itu. Saya akan jadi host. Beliau akan cerita pasal produk tuan-tuan sekalian pada ketika itu. Pasal kesihatan. And then kemudian kita Forever juga akan lakukan banyaklah program dia. Sebagai contohnya kita ada champion celebration lah. Kita akan ada Malaysia Day lah, Success Day. Macam-macam tuan-tuan sekalian yang diaturkan oleh pihak Forever dan juga di bawah sistem BO9333 insyaAllah ta'ala. So, tak cukup lagi. Anda perlukan bahan. Nak perlukan bahan bacaan. Nak perlukan script bank untuk TikTok anda. Semua ada di sini tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Dan of course, nak cerita pasal testimoni. Ini last. Testimoni. Papa Berry, saya ni baru join. Boleh ke orang baru macam saya ni join hebat ke? Boleh dapat macam-macam. Latifah Sultan Maidin, Maksu. Downline saya duduk kat Pangkor. Dia ni baru join lebih kurang 2024 macam tu lebih kurang. Okay, kira baru sangat lah. Okay, dah sampai 2 tahun lagi pun. Dan dia ini merupakan orang yang tidak bersekolah. Membaca tak gerti, mengira tak gerti dan juga menulis pun tak gerti. Hubungan dengan Baiti gunakan WhatsApp voice note saja. Tetapi dia dah pun menjadi manager pada ketika ini dan income dia konsisten RM5,000 tiap bulan tuan-tuan sekalian. Ini cerita makcik kita ni. Makcik Latifah Sultan Maidin dekat Pangkor. Pergi ke Pangkor, anda tahulah dia kedai makan. And then kemudiannya Fusun yang belajar takat form 1, pemandu lori. Bulan pertama RM10,000. Bukannya setahun pertama. Bulan pertama RM10,000. Tak ingat dunia. Ataupun pasangan suami isteri muda ini, Aaron dengan Nicole. Mereka ini join Forever pada Februari 2024 macam tu lebih kurang. And then pada bulan pertama RM8,000. Dan kemudian pada 6 bulan pertama join Forever, income mereka terkumpul melebihi RM206,000. Menghampiri RM207,000. So maksudnya untuk orang baru pun tak ada masalah. Dalam Forever tak peduli anda baru, anda lama. Yang penting anda buat, insyaAllah anda akan dapat tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Jadi itulah dia sedikit berkenaan dengan Forever Living ini. Secara asas dia saya boleh jelaskan kepada anda. Jadi kalau ada soalan, sekarang pun dah pukul 10.20 kan. Saya janji lebih kurang sejam kan. Jadi kita start pun lebih kurang 10 suku dan 9 suku. So sejam dah tu. Jadi insyaAllah kalau ada apa-apa soalan, kalau ada apa-apa benda yang perlukan penjelasan lagi, anda boleh tanyakan dekat grup kita dekat projek Saingkan 1000 tu kan. Anda boleh tanyakan kat situ. InsyaAllah sama ada saya. Biasanya Baiti lah akan jawab. Sebab anda tahu saya sibuk macam mana kan. Sibuk tuan-tuan. Minggu terakhir puasa. Tiap-tiap hari kau mahkamah masalahnya kan. Cover case Yusuf Rota. Cover case Muhyiddin. Cover case Zamri Vinos. Cover case Albert T. Segala benda cover masalah je. Tak tercover hidup lah. Tak ingat dunia. Okay. So tapi apa-apa yang paling penting. Kalau anda apa-apa soalan. Kalau anda nak apa-apa. Anda boleh hubungi Baiti. Nombor telefon dia dekat grup itu. 1650 hujung dia. Dan insyaAllah ta'ala beliau akan melayan apa je persoalan anda. Dan kalau anda pun nak VIP ke apa-apa pun sama juga, boleh hubungi beliau dan kita akan tengok step forward macam mana insyaAllah. Dan saya harap saya akan jumpa anda nanti di pentas dunia di puncak kejayaan sebagai sama-sama sebagai sebahagian daripada ahli keluarga Akademi Jutawan Lang
sebahagian daripada ahli keluarga Forever Living. Minta maaf atas kesalahan silap. Yang baik itu datang Allah Ta'ala, yang kurang cantik kelemahan diri saya sendiri. InsyaAllah apa-apa pun yang terbaik untuk anda. Saya sayang anda semua. Kita tutup dengan tasbih kafarah dan satu as. Walaupun background aku ni siang, sebenarnya sekarang tengah malam. So jangan tertipu background ni. Bye-bye.